Cukupkah simpanan pesaran anda untuk bertahan 15 hingga 20 tahun ke depan? Saya ambil contoh mudah. Jika anda bersara dengan simpanan KWSP sekitar RM600,000, angka itu nampak besar pada hari pertama persaraan. Tetapi bila dibahagikan kepada tempoh persaraan purata 20 tahun, ia hanyalah bersamaan lebih kurang RM2,500 sebulan. Masalahnya, RM2,500 hari ini tidak akan sama nilainya dalam 10 atau 20 tahun akan datang. Walaupun KWSP berikan dividen tahunan, anda tetap perlu menolak zakat, inflasi dan kenaikan kos sara hidup. Harga barang, ubat-ubatan, rawatan kesihatan dan utiliti semuanya akan naik setiap tahun. Lama-kelamaan kuasa beli duit itu mengecil dan pesara mula rasa tekanan. Berbeza dengan pesara yang memilih untuk membekukan sebahagian duit persaraan dalam bentuk emas. Jika anda memerlukan sekitar RM2,500 sebulan, anda boleh jadikan 5 gram emas sebagai belanja bulanan. Simpanan dalam bentuk global 5 gram dan jual hanya bila diperlukan setiap bulan. Atau anda boleh simpan dalam bentuk 20 gram dan jual setiap 4 bulan. Dengan kenaikan harga emas secara purata sekitar 10% setahun, nilai sekeping global 5 gram hari ini boleh meningkat sekitar RM5,000 dalam masa 10 tahun. Harga emas naik seiring kenaikan harga barang. Ini bermakna walaupun kos sara hidup meningkat, kuasa beli anda masih terpelihara. Inilah sebabnya ramai pesara di seluruh dunia jadikan emas sebagai pelindung simpanan. Duit kertas susut nilai, emas kekalkan nilai. Pesara yang menyimpan sebahagian simpanan dalam bentuk emas jauh lebih tenang kerana mereka tidak bergantung 100% pada tunai yang dimakan inflasi. Bagi yang berminat untuk menukarkan simpanan jangka panjang ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh klik di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.